Okey, apa yang saya buat ni adalah orang panggil amanat lah. Amanat dan wasiat yang diberikan kepada saya untuk berkongsi dengan seramai yang saya mampu lah, seramai yang kita mampu, dan untuk mempermudahkan pengajian ataupun latihan, ataupun kita kata memudahkan orang untuk belajar. Macam tu lah bahasa mudah faham kan. Dan mungkinlah ianya agak berbeza dengan mana-mana silat lain. Itu saya minta maaf lah. Sebab kadang memang kita ada perbezaan pendapat. Ada yang kata, oh tak boleh lah mengajar ilmu macam ni dekat YouTube lah, dekat media sosial lah, dekat Facebook lah, tak boleh. Ini ilmu-ilmu macam ni kena hadir diri, atau kena dari basic, maksudnya dari bawah, kena mula dari latihan tumbuk, latihan asas, bertumbuk tangan kosong dan sebagainya, baru naik ke senjata. Ataupun macam-macam lah yang pandangan-pandangan orang terhadap ilmu parang atau pedang. Jadi kita minta maaf. Kita cuma nak beritahu jalan kita agak berbeza lah. Kalau tak kena dengan jiwa anda, minta tinggalkan. Itu saja. Sebab saya buat ni pun atas dasar amanat. Bukanlah saya buat nak tunjuk saya hero ke, atau nak tunjuk saya hebat ke, atau nak syok sendiri. Dan ada juga yang kritik sekadar nak view lah, apalah macam-macam, dan nak cari duit lah. Itu tidak lah. Saya tak berminat pun. Saya buat ni atas dasar wasiat sahaja. Kalau ada yang berminat untuk belajar, silakan. Dan ada orang yang dia akan suka bertanya tentang mahar lah. Mahar, kita tak nafikan. Mahar ni orang panggil seikhlas hati atau percuma. Ingat tu, percuma. Saya tak harap apa-apa pun daripada sesiapa. Saya cuma harapkan orang boleh belajar dan orang dapat semangat untuk belajar dan dapatlah serba sedikit ilmu. Macam tu saja. Kemudian saya minta maaf jika ada kekurangan dari sudut video yang saya buat. Ni macam ni, saya pun tak beli lagi mikrofon tu kan. Tu saya cakap dekat-dekat ni. Ada kekurangan dan sebagainya. Kita akan cubalah dari semasa ke semasa. Saya pun akan cuba naik taraf lah, pelan-pelan kan. Kemudian apa lagi nak cakap ni? Tu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Okey, amanat. Okey, amanat dan wasiat. Kemudian keadaan yang kita serba kekurangan, minta maaf. Kita akan cuba perbaiki. Yang ketiga, keadaan bila kita mengajar di media sosial, dia ada banyak restriction lah, banyak halangan. Dan sebelum ni saya ada buat video-video, dan video-video memang tak lepas dekat mana-mana media sosial pun. Tambah pula bila mereka detect yang saya mengajar di dalam media sosial. Nak show off boleh, nak tunjuk show off, pegang pedang, pegang parang, show lah kau, berputak lah kau, tak ada masalah. Tapi bila mereka detect saya ajak orang, itu jadi masalah lah. Dan saya pun tak tahu sama ada ianya konspirasi ke apa, mampu pilih. Dan banyaklah benda yang ni, ada orang yang dia tak suka dan dia report saya dan sebagainya. Dia kata saya cuba mengajar ilmu-ilmu yang boleh membawa kepada gangsterism dan sebagainya. Jadi saya minta maaf lah kepada yang tak suka. Sila abaikan. Ilmu-ilmu ni bukanlah ilmu besar, sikit je. Banyak lagi ilmu-ilmu yang
yang hebat-hebat yang ada dekat YouTube, lebih dari apa yang kita tunjukkan. Kemudian itu amanat dan keadaan dan juga keadaan ni, dan juga mahar tadi saya sebut percuma sahaja. Doakan saya sihat dan murah rezeki, itu saja. Wallahualam. Kita sambung untuk video seterusnya.